Okay, so ini adalah corner lot. Dia ada intermediate dengan corner lot lah. Kalau intermediate tak ada tanah dekat tepi. Okay, so jom kita tengok dia punya tanah. Besar guys, korang boleh masuk 2 kereta, boleh letak motor lagi, basikal lagi. And then yang bagus ni tepi dia dah siap tembok. Okay. And then di pintu dia, tingkap dia. Ini adalah kawasan tanah dia. Saya duduk di penjuru guys. Corner dia besar gila-gila. Korang tengok. Okay, ni dia punya auto gate point. Okay, so korang masuk Okay, so kalau korang tengok, ini adalah hall dia. Cantik kan? Okay. So saya boleh cakap besar. Dia dah siap pulang lah. So korang masuk ke sini, nampak? Ni kita daripada tepi apa orang kata ruang tamu. Ni dah tempat meja makan dia, korang boleh letak. Lepas tu kawasan dapur dia guys. Okay, so yang ni dia punya bilik pertama. Okay, ini adalah bilik pertama dia. Cantik kan? Nampak? Dah bagi ni dah aircon point. Lepas tu wire-wire pelbagai tu semua dia dah bagilah. Dia dah set shower lah. Ini yang original ya guys. Yang apa yang korang tengok itulah yang korang akan dapat guys. Besar, cantik. Kalau korang tengok ada sliding door tu, itu rumah corner lah. Kalau rumah tengah tak adalah sliding door guys. Bilik kedua. So saya boleh cakap bilik kedua dia pun besar guys. Okay, ceiling tinggi. So tak panas lah. Lepas tu ada pencahayaan udara. Okay, ni bilik nombor 3 dia. Okay, besar juga. And then dia ada ceiling dia tinggi, ada cahaya juga. So nampak lebih terang rumah ni, dia tak malap lah. Ini bilik nombor 4 guys. Besar juga ya. Ni pun ada tingkap dekat belakang. So 4 bilik 4 tingkap guys. Okay, so yang ni adalah dapur. Dapur pula, bilik air guys. Okay, bilik air dia pun besar. Ini kawasan dapur, kawasan makan korang. Okay, tapi kalau yang tepi ni rumah corner adalah dengan ni. Kalau bukan rumah corner ni tak ada guys. Okay, so dapur ada tingkap. And then pun dia ada tanah lebih kurang 5 kaki guys. Okay, tanah lebih kurang 5 kaki. Cantik tak cantik?